Kak Long terus keluar rumah, tinggal Yaya seorang-seorang. Tapi Kak Long pelik, si Yaya ni boleh tak sedar masa dia menjerit tadi. Masa Kak Long tengah lepak dekat luar tu, Yaya mesej suruh hantar dia pergi klinik. Tak larat pergi seorang katanya. Kak Long pun ikut je lah, walaupun masa tu dia rasa tak nak jejak lagi ke rumah tu. Lepas doktor periksa, Yaya keluar dari bilik pesakit dengan muka yang kecewa. Kak Long dah agak Yaya ni bukan sakit biasa, sebab dia dah nampak jembalang dalam bilik Yaya tadi. Dalam perjalanan balik ke rumah tu, dup-dup jantung Kak Long berbunyi. Kalau ikut hati, mau je dia mesej supervisor cakap tempat rumah dia tu berhantu. Sampai rumah, Kak Long suruh Yaya pergi mandi, bersihkan diri dulu. Kak Long terus ke bilik tanpa tinjau bilik Yaya yang pintunya tengah tertutup sendiri dengan perlahan. Angin tak ada, ribut tak ada, pintu boleh tertutup dengan sendiri pula. Masa Kak Long tengah tunggu Yaya selesai mandi, dia terlena pula. Dalam lena tu, Kak Long dapat rasa ada sesuatu pijak tilam dia. Kak Long buat tak tahu je lah. Ada hembusan nafas pula dekat tengkuk. Masa tu Kak Long tidur mengiring ke kanan. Kak Long terus duduk dan toleh ke kiri. Tak ada siapa pula. Tiba-tiba terdengar jeritan Yaya dari dalam bilik air. Cepat-cepat Kak Long lari ke bilik air. Tengok Yaya dalam keadaan yang sama macam dia baru balik klinik tadi. Dia keluar dari bilik air sambil pandang Kak Long dengan mata terbeliak. Muka pucat pula tu. Kak Long panggil lah, Yaya. Dia tenung je Kak Long sambil perlahan masuk ke dalam bilik dia. Bam! Pintu bilik ditutup dengan kuat. Kak Long terus keluar rumah, panggil jiran sebelah. Nasib baik pakcik jiran sebelah ni ada dekat rumah. Lepas Kak Long cerita apa yang terjadi, pakcik tu suruh isteri dia panggil ustaz dekat kawasan flat tu juga. Ustaz tu datang. Dia scan satu rumah dan tertumpu pada bilik Yaya. Sebelum masuk bilik Yaya, ustaz tu terkumat-kamit baca sesuatu. Tiba-tiba terdengar Yaya menangis dengan sayu. Ustaz buka pintu bilik Yaya. Kak Long nampak Yaya tengah berdiri dekat sudut yang sama Kak Long nampak lembaga hitam tu. Ustaz bercakap dengan Yaya. Suara Yaya berubah 100% jadi garau. Lepas beberapa kali Ustaz suruh jin tu keluar dari badan Yaya, tapi jin tu tetap berkeras tak nak keluar. Ustaz ambil garam, dia baca sesuatu dan lempar ke arah Yaya. Terduduk Yaya masa tu. Lepas tu Ustaz arahkan 4 orang lelaki pegang Yaya dan suruh Kak Long keluar dari bilik. Apa yang jadi dekat dalam lepas tu Kak Long tak tahu. Dengar Yaya meronta-ronta je. Lepas selesai semua, Ustaz bagi tahu benda tu bukan datang dari rumah ni. Benda tu datang dari luar dan Ustaz pesan jaga Yaya ni, jangan biarkan dia bersendirian. Rupa-rupanya Yaya ni ada pendamping. Pendamping itulah yang bertinggi atas bahu Yaya sejak dia